Korang mesti pelik kan selama ni korang corner tak pernah improve. Sebab tu aku cakap dengan korang kena stay dalam video ni 5 minit je guys. 5 minit dengan 5 barang yang ada dekat motor ni, korang auto jadi pro guys. Jom. So yang pertama, tayar lah guys. Kenapa tayar? Pilihan tayar ni sangat penting, okay guys. Kenapa dia penting sebab kalau rim korang kecil tapi tayar korang besar, mana maunya? Apa sebab dia? Okay, korang tengok ni. So, macam contoh, rim aku sekarang ni 4 inci. So, maksimum untuk rim ni 140 je guys. Kalau korang pakai 15, ni aku bagi satu contoh lah kan. Kalau korang pakai 15, korang corner lah sampai sagak kepala macam mana pun, kalau dah nama rim tu 4 inci, dia hanya makan sampai 140 je. Dia takkan dapat lebih-lebih pun. Mesti akan ada 5mm, 5mm. Hujung dengan hujung takkan kena. Pancit lah tayar macam mana pun takkan kena. So that is why pemilihan tayar ni sangat penting. So untuk korang yang pakai 3.5, 3 inch, okay, 3 inch ni paling cun is 110, okay, dan 3.5 120, 4 inci 140. Sebab apa tak ada 130? 130 susah nak cari untuk tayar racing. Okay, jom. Second. Yang kedua, footrest racing. Cuba dapat sikit. Rapat sikit. Tengok. Inilah nama dia, footrest racing. Kenapa dia penting guys? Sebab kita memerlukan ketinggian untuk mendapatkan corner yang lebih mendalam. Pening kan korang nak faham benda tu kan? Sebab aku pun pening. Tapi itulah, footrest racing ni ikutkan dia memang buat tinggi supaya kita lebih selesa untuk nak corner sebenarnya. Bila kita pakai footrest rendah, dia membuatkan kita lagi susah nak corner sebenarnya. Sebab bila dia rendah, dia akan senang kena jalan. Tapi senang kena jalan tu bukan petanda yang mana footrest tu, maksudnya lean korang tu dah maksimum. Tak, masih jauh lagi sebenarnya. So pentingnya juga footrest racing ni untuk ergonomik anda. Korang pernah tak tengok orang corner pakai footrest standard yang biasa tu kan? Nampak pelik kan? Mesti korang nampak macam, oh peliknya. Tapi sesiapa yang pakai footrest racing, corner dia sangat handsome. Betul. Kita kena kejar 5 minit sebab video ni 5 minit je. Jom yang ketiga pula. Ketiga pula guys, adjustable lever, clutch dan brake. Korang dengar benda ni macam biasa-biasa je kan? Tak guys. Kenapa kita kena tukar? Okay, macam contoh stop lever, kita tak boleh nak adjust ergonomik motor kita. Kita tak boleh adjust ergonomik lever kita. So, kita akan mendapat sangat-sangat limitation. Apa English aku ni? Kita akan, yelah, maksudnya macam korang punya lever tu ada limitation yang mana korang boleh selesa dengan menggunakan adjustable lever. So, tengok ni, contoh dia. Okay, kalau saya dah set area-area sini kan, saya suka main 2 jari, okay guys. Kenapa 2 jari? Sebab cepat. Kalau korang tukar 4 jari, lambat guys. Sangat lambat. So, sebab tu kita buat jauh-jauh sebab glove kita ketat guys. So, bila glove kita ketat, dia akan ada tension dekat jari kita ni. Yang mana dia akan membuatkan kita lagi penat. Okay, brake pula. Jom, tengok, tunjuk dekat sini brake. Kenapa dengan brake? Sama juga konsep dia guys. Keselesaan. Jari kita yang terbaik untuk brake adalah part sini, okay guys. Ini adalah part yang paling senang kita nak control kita punya braking. So kat situlah kita menggunakan 2 braking. Sama juga konsep dengan pakai glove. Bila kita pakai glove, susah. Okay, imagine korang tengah kan, korang main 4 jari. So tengok, bila tekan brake 4 jari susah. Kenapa susah? Sebab kita nak drop gear, time braking, kita nak blip macam mana guys? So kita pakai 2 jari. Bila kita pakai 2 jari, kita brake, kita boleh blip. Nampak ni? Jari ni boleh support. Nampak? Jari ni dia boleh support untuk kita nak drop gear. Tang. Gitu. Sebab tu penting tak penting? Penting guys, lever brake dan juga clutch. Boom. Yang ke berapa? 4 guys. Let's go. Itulah yang keempat. Fast throttle. Kenapa? Fast throttle ni guys, dia memudahkan kita, especially untuk orang yang tak ada quick shifter. Quick shifter ni dah optional. Kalau korang ada, untung. Kalau tak ada pun, ikutkan
Tak ada untung, tak untung pun. Sebab dengan fast throttle, korang boleh blip dengan lebih pantas. Kenapa? Kalau korang pakai yang panjang, imagine korang dah pulas banyak, korang nak blip korang nak tukar gear tanpa menggunakan clutch, korang kena tutup jauh untuk nak switch gear, nak blip balik. Tapi dengan fast throttle, tu je guys. Pendek je, nampak? Sebab tu dia sangat-sangat mudah untuk korang. Korang pun tak penat, tangan tak penat, nak drop gear senang, nak naik gear pun senang. Nombor 5 pula, jom. Silau betul lah kuning-kuning ni. Itulah dia, nombor 5. Monoshock. Sebab tu, kenapa monoshock penting? Bila korang main corner, pentingnya monoshock ni sebab dia nak adjust korang punya compress dan rebound. Kenapa? Itu technical sangat tu soalan dia. Tapi setahu saya, compress ni bila dia tekan dan rebound bila dia naik. So, bila korang main corner, technically, bila korang off minyak, dia jadi tekan. Bila korang pulas minyak, dia jadi naik. So, apa jadi? Belakang kita akan berbuai, guys. Gitu. Tapi kalau korang nak tanya soalan technical, janganlah tanya saya. Korang kena pergi K-Tech. Tapi ni bukan sponsor daripada dia lah. So, kat situlah pentingnya monoshock ni. Untuk nak handle korang punya wobbling. Sama juga dengan korang punya fork. Fork pun ada cartridge. Tapi, macam mahal sangat, betul? Standard 1000 lebih, 2000 untuk tukar cartridge. So, the best is, kalau korang tengok kat sini, monoshock. Monoshock ni dia boleh counter lah. Tapi kalau korang nak cheaper punya option, korang boleh masuk minyak fork 15W or 20W punya rating, bergantung kepada berat korang. Betul tak? 5 barang ni 5 minit je guys. Korang confirm jadi pro. Mana korang nak test barang-barang ni semua? Apa lagi? Bukit Tinggi International Circuit. Nombor 2, Kuala Kelawang International Circuit. Tapi korang kena fikirlah, janganlah sampai makan jalan. Bawa tu elok lah sikit. Come on, kita orang pun buat laju, tapi janganlah sampai makan jalan. Santai-santai, ikut pace sendiri. Rasa orang depan tak laju, bawa je sendiri. Yang penting, pergi balik selamat. Itu saja daripada saya, Lord Icat signing off. Korang tahu? Bloopers.